Assalamualaikum semua. Saya wartawan Kisha. Okey guys, kita orang sekarang tengah sambut raya dekat SK Power. Jom kita tanya warga sekolah apa vibe raya tahun ini ya. Okey, cepat jawab. Raya kat sekolah best ke tak? Best. Kalau raya tanpa kawan, awak rasa macam mana? Sunyi. Makanan hari ini yang mana paling sedap? Bagi rate sambutan hari ini dari 1 sampai 10. 11. One word untuk sambutan hari ini. Okey, sambutan hari ini sangat meriah dan meriah. Saza, apa momen paling best hari ini Saza? Okey, salam. Hari ini momen yang best ialah boleh makan sate. Cikgu, jujur sikit. Murid hari ini lebih fokus makan ke program? Fokus makan, murid fokus makan sebab makanan sedap. Apa harapan untuk anak-anak? Harapan semoga anak berjaya dunia akhirat. Pakcik, anak pakcik lebih excited kat sekolah ke ataupun kat rumah? Kat sekolah. Kenapa? Kalau kat sekolah banyak kawan. Apa perasaan makcik tengok anak-anak makcik sambut raya kat sekolah? Perasaan gembira lah. Sebab? Sebab? Dapat berkumpul ramai-ramai waktu ni lah. Hai semua, bersama saya lagi wartawan Kisha. Sekarang kita bersama guru besar SK Sport iaitu Encik Edi Rahmat bin Haji Saleh untuk temu bual tentang program hari ini. Assalamualaikum guru besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Boleh JB kongsikan sedikit tentang sambutan ramah tamah SK Sport pada hari ini? Okey, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Adik Kisah selaku wartawan TVP SK Sport untuk program Temu Duga pada Temu Bual pada pagi ini. Jadi hari ini kita SK Sport mengadakan program ramah tamah Aidilfitri tahun 2026 untuk menjemput semua ibu ayah, anak-anak SK Sport untuk hadir bersama-sama memeriahkan program kita. Tujuan utama program ini adalah untuk kita berkenal-kenalan dengan ibu ayah, anak-anak di SK Sport, untuk kita saling mengenali hati budi masing-masing. Supaya senang pada masa akan datang kita bekerjasama dalam merancang program dan membentuk satu budaya kerja kumpulan yang dapat kita amalkan sampai bila-bila. Pada pandangan GB, apakah kepentingan sambutan seperti ini diadakan di peringkat sekolah? Alhamdulillah, aktiviti seperti ini sebenarnya begitu bermanfaat kepada kita. Sebab masa perjumpaan guru dengan mak bapak sangat terhad. Jadi inilah masa yang boleh kita gunakan untuk kita saling bertaaruf, kita berbincang, kita mengambil pendapat, idea, pandangan mak bapak untuk membantu kita pihak sekolah merancang dan memastikan semua program yang dibuat di pihak sekolah mendapat manfaat, mendapat sokongan yang penuh daripada ibu dan bapa anak-anak di sekolah. Tanpa sokongan dan bantuan daripada pihak lain, terutamanya mak bapak dan komuniti di luar sana, sukar untuk kita merancang program yang memberi impak kepada kemenjadian anak-anak di SK Sport. Apakah harapan Tuan terhadap murid-murid dan ibu bapa yang hadir melalui program sebegini? Seperti yang saya telah maklumkan tadi, program yang sebegini sebenarnya membentuk anak-anak kita yang memberi persembahan, yang macam adik-adik Kisah, supaya pandai kita berinteraksi, berani menampilkan diri, keyakinan diri. Itu yang kita nakkan. Anak-anak kita di SK Sport ini berani tampil dalam apa jua program yang kita anjurkan. Maksudnya kita berani bercakap, berani beri pendapat, memberi pandangan dan sebagainya. Keyakinan diri itu penting untuk kita menjadikan insan yang ada bekalan di luar sana nanti. Jadi program ini begitu baik untuk anak-anak di SK Sport dan saya harapkan program ini diteruskan pada masa-masa yang akan datang. Akhir sekali, mungkin JB boleh sampaikan sedikit ucapan Hari Raya kepada seluruh warga sekolah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya GB Edi Rahmat bin Haji Saleh, merupakan guru besar baru di SK Sport yang baru melapor pada 1 April tadi. Kesempatan yang ada ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga Sport, komuniti Sport dan semua staf pekerja swasta dan sebagainya dengan ucapan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan program sebegini menjadi wadah kepada kita untuk saling kita mengenali satu sama lain,
bekerjasama membentuk satu budaya kerja kumpulan yang memberi impak kepada anak-anak dan kemenjadian anak-anak kita di SK Sport. Itu yang saya harapkan pada masa akan datang. Terima kasih adik Kisha dan adik Damia kerana berani tampil pada hari ini. Terima kasih. Teruskan usaha. Semoga menjadi pelajar yang berjaya pada masa akan datang. Dan jangan pernah putus harapan, putus asa. Ingat, kejayaan bukan datang dengan senang. Untuk berjaya, kita kena berani berusaha dan mengambil risiko. Dan kena berubah di masa ke semasa untuk mencapai kejayaan yang kita inginkan pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Kisha dan Damia. Terima kasih juga GB Ya, sudah sama-sama. berkongsi maklumat dengan kami berdua. Sama-sama. Teruskan SK Sport Gemilang.